Baik. Ustaz dikatakan kuat sunnah. Kita dikatakan pengikut sunnah, pejuang sunnah. Kita ada seminar, muktamar, kita ada macam-macam. Tapi Allah nilai kita kat mana? Allah nilai kita asbahna ala fitratil Islam. Dan Allah nilai kita amsayna ala fitratil Islam. Maksudnya, pagi-pagi aku atas fitrah Islam. Penilaian kita, masa kita bangkit tidur. Masa kita bangkit tidur ni, Nabi telah menyediakan kepada kita cara seorang Muslim bangkit tidur. Dan Nabi telah menyediakan kepada kita cara seorang Muslim tidur. Betul tak, Syed? Bila kita bangkit tidur, kita tak berhadapan dengan dakwah, kita tak berhadapan dengan siapa-siapa, kita berhadapan dengan diri dan Tuhan. Masa tu, boleh tak kita buat apa yang Tuhan mahu? Apa Tuhan mahu pagi-pagi kita bangkit, Syed? Menyebut nama Allah. Petang saat ni saya pergi ceramah. Kata Ustaz ni kuat sunnah. Orang bagi pada saya tajuk perbezaan sunnah dan bid'ah. Oh, semua tajuk masuk dalamnya. tajuk yang memang cari besar. Tajuk besar-besar ni. Orang kata, oh dahsyat Ustaz ni dia sunnah kuat. No. Masa saya ceramah, itu bukan penentu saya sunnah kuat. Sunnah saya kuat atau tidak, saya bangkit tidur tadi. Masa saya bangkit tidur, Nabi telah menghampak jalan sunnah. Saya ambil tak jalan tu? Kalau saya tak ambil, bermakna saya bangkit tidur, jam bunyi, menguat macam biasa. Oh, minta kata, tutup jam, terus pergi bancong, tak buat apa-apa, lebih-lebih korang semua, lepas tu pergi sembahyang subuh. Subuh tu, dia bukan awal yang kita buat daripada ajaran Islam. Salat itu adalah solatnya awal, menunggu siang. Tapi bukan amalan Islam yang pertama. Amalan Islam yang pertama kita buat masa kita bangkit tidur. Ketika siapa pun tak tahu. Kita lah tahu kita kuat ke tak kuat sunnah. Bangkit tidur. Mampu tak kita kata? Alhamdulillah. Sependek-pendeknya, Alhamdulillah. Sepanjang-panjangnya, sampai habis. Mampu tak kita? Kita buat kan tu. Dan habis saya ceramah sampai 9 lebih dah. Oh kata dahsyat no, saya ceramah sunnah. Oh saya tak dahsyat. Pakcik Ramlan lagi dahsyat. Sunnah Pakcik Ramlan. Oh dahsyat Pakcik Ramlan. Sunnah Pakcik Ramlan tegar no. Dahsyat. Saya cakap Pakcik Ramlan bubuh